23 rakyat Malaysia telah ditahan oleh tentera Israel. Kepada yang masih kurang faham atau tidak tahu tentang pergerakan sumut flotilla, ia adalah suatu misi oleh sukarelawan dari seluruh negara untuk menghantar bantuan kepada Gaza melalui kapal laut. Lebih 40 konvoi kapal antarabangsa cuba pecahkan sekatan Israel untuk masuk ke Gaza. Dalam misi ini, mereka bawa ubat-ubatan, makanan dan bantuan kemanusiaan. Bagaimanapun, mereka semua telah ditahan oleh tentera Israel. Kita semua sebagai rakyat Malaysia mesti beri perhatian pada isu ini. Jangan biarkan kisah mereka tenggelam. Mari sama-sama berdoa untuk keselamatan mereka dan pada masa yang sama menggesa kerajaan Malaysia supaya ambil langkah segera untuk pastikan wira-wira kemanusiaan ini dibebaskan secepat mungkin. Ini bukan isu politik, bukan isu perkauman, bukan isu agama dan bukan isu warna kulit. Ini adalah isu kemanusiaan. Kalau anda tidak mampu bersuara, sekurang-kurangnya bantulah untuk sebarkan info terkini, doakan yang terbaik dan menggesa kerajaan supaya ambil tindakan yang sewajarnya.